tahu kan? Ya, tali inci, tali tip, atau lebih jelas tali pengukur. Panjangnya sehingga 60. Ini adalah simbolik kepada purata jangka usia umat Nabi Muhammad. Jom kita tengok dah di angka berapa usia kita. Katakanlah di usia 50-an. Nah, dah panjang usia yang telah kita lalui, penuh dengan hitam putih warna-warna kehidupan, suka duka, bahagia derita, dosa pahala. Yang lalu biarkan berlalu. Yang kita nak fokus yang ni, yang kita nak kualitikan yang di usia ini. Dah tinggal sejengkal baki usia kita yang tersisa. Tapi tidak mengapa, masih ada pengharapan, masih sempat untuk nak buat perubahan, masih boleh untuk nak cantikkan catatan amalan. Kepada yang masih usia muda, jangan nak tarik nafas lega, kerana anda boleh tahu berapa jumlah duit yang anda ada, tetapi anda tidak akan pernah tahu berapa jumlah masa yang anda masih ada. Betulkah Allah akan tayangkan dosa kita di hadapan orang ramai di padang mahsyar nanti? Setiap dosa manusia bukan dosa saja. Setiap perbuatan kita akan ditunjuk pada hari kiamat. Kalau siapa yang bertaubat dan taubatnya itu diterima, maka dosa itu dipadamkan, didoakan, ditayangkan di hari kiamat. Hanya Allah yang mengetahui sampai bila-bila. Tapi kalau kita tak taubat, dosa itu ada dalam buku, akan dibaca dan ditunjukkan. Jadi kalau kita tambah, hendaklah kita taubat, supaya hak baik-baik saja tinggal, hak uduh tidak disiarkan. Manusia mencari aib kita, manusia mencari kesilapan kita, tapi Allah tidak pernah mencari aib manusia. Allah tidak pernah menunggu-nunggu kesilapan kita. Allah tidak pernah mencari aib hamba. Apa yang Allah tunggu daripada kita ialah taubat, istighfar, permohonan ampun. Allah sangat merindukan kita kembali kepada Allah. Para ulama menyebut berdasarkan hadis ini, solat memadamkan kejahatan. So, siapa yang merasa dia telah melakukan dosa, dia bangun, elokkan wuduk. Fayatawadda'u fayuhsinul wudu'a. Dia berwuduk dan mengelokkan wuduk. Yakni wuduk elok-elok. Ikut seperti mana sunnah wuduk yang kita belajar. Fayusalli raka'atain. Kemudian dia sembahyang 2 rakaat. Fayastaghfirullah azza wa jal. Kemudian dia minta ampun kepada Allah. Sama ada dia minta ampun di dalam salat, di dalam sujudnya, ataupun sebelum dia memberi salam, ataupun selepas memberi salam, semua termasuk dalam makna memohon keampunan. Illa ghufira lahu, melainkan diampunkan dia. Maka ada tak solat taubat? Berdasarkan hadis ni dan hadis-hadis yang lain, termasuk hadis Uthman bin Affan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, kemudian dia salat, melainkan Allah akan ampun dia, kata Uthman. Maka dengan itu, maka seseorang apabila buat dosa, antara caranya ialah dengan menunaikan salatut taubah, salat taubat. Banyak juga yang kita tidak tahu bahawa perbuatan kita itu dosa. So, signal yang Allah bagi pada hati kita, kita macam tak tenang, macam ada sebut tak kena, resah, gelisah. Maka, jangan menangguhkan untuk kita taubat. Tak semestinya kita buat solat sunat taubat. Sebab ramai orang bila nak taubat, dia tangguh, dia tunggu nantilah buat sunat taubat malam ni, nantilah maghrib. Sebenarnya perkara yang paling cepat, instan, yang kita jangan tangguh iaitu istighfar. Istighfar banyak-banyak.